Ini adalah arahan terkini daripada pimpinan tertinggi PAS berkaitan dengan PRU Negeri Johor. Jadi sebelum ni, mungkin ada yang keliru, yang ingat kena pilih calon Melayu Islam saja, di mana tempat PAS Perikatan Nasional tidak bertanding, iaitu undi UMNO Barisan Nasional. Tetapi arahan terkini ini menyeru kepada ahli-ahli PAS untuk mengundi MCA dan juga MIC di mana tempat PAS Perikatan Nasional tidak bertanding. Jadi hampa kena undi Barisan Nasional nanti, walaupun ada calon Melayu yang lain. Jadi hampa sangat bersetuju dengan arahan ini. So perkembangan terkini dengan arahan ini, abah rasa puak-puak PHDAP ni akan melompat. PAS tanding 11 kerusi ya. Tetapi dengan satu arahan saja, puak PHDAP ni akan meroyan. So kita dapat maklumat yang positif daripada UMNO Barisan Nasional. Mereka pun, pimpinan mereka pun mengalu-ngalukan tentang perkara ini dan mengucapkan terima kasih. Cuma abah tertarik dengan gesaan daripada Ahmad Maslan, yang mana Ahmad Maslan kata kalau boleh arahan ini terpakai di kawasan ataupun kerusi yang ditandingi oleh Bersatu. Secara jujurnya abah sangat bersetuju. Tapi kita faham, abah rasa pimpinan PAS tak akan keluarkan kenyataan berikut. Cuma peribadi abah ni, abah nak menyeru di mana 16 kerusi Bersatu bertanding ini, kita nak seru kepada ahli kita, kepada penyokong kita, undi Barisan Nasional. Sebab mereka ni, kalau hampa duk biak, lagi naik lemak. Jadi orang duk abak kat abah, mereka ni duk serang PAS apa semua kan. Duk edit gambar lah, itulah, duk maki pimpinan kita lah, apa semua lah. Hampa tak payahlah layan, sebab mereka ni bukan lagi ada kerjasama politik dengan kita. Mereka ni dah memang musuh politik kita. So untuk mendiamkan mereka ni, satu cara je nak mendiamkan mereka ni, hampa tak payah duk bertelagah, duk bergaduh dengan mereka ni. Di mana tempat 16 kerusi Bersatu yang menggunakan logo Perikatan Nasional ini bertanding, pangkah, hampa semua pakat pangkah Barisan Nasional. Boleh ikut formula ni, try. Dan akhirnya nanti bila mereka tak menang satu kerusi pun, mereka ni akan diamlah sikit. Diamlah sikit. Ni kalau menang satu kerusi pun puak-puak ni, hampa tengok nanti pai. Mereka nak kata apa kat kita pun tak tahu. Macam-macam lah nanti. Okey? Jadi musnahkan ego mereka ni dengan mengundi Barisan Nasional. Khalas.